bahasa Melayu, bahasa yang menjadi nadi kepada bangsa. Namun, di sebalik setiap huruf dan perkataan, tersimpan kisah panjang. Kisah tentang tamadun, kepercayaan dan perjuangan yang membentuk siapa kita pada hari ini. Mari kita selusuri jejak sejarah dari batu bersurat kuno hingga ke dunia digital moden. Inilah perjalanan dan cabaran bahasa Melayu. Yang pertama, tulisan Pallava. Ianya berasal daripada dinasti Pallava yang berpusat di Kanchipuram, Tamil Nadu, India Selatan. Ianya digunakan secara aktif antara abad ke-4 hingga ke-9 Masihi, dan ia juga merupakan sistem abugida, iaitu setiap aksara mewakili suku kata dan berasal daripada tulisan Brahmi dari India Selatan. Bagaimana tulisan Pallava dapat tersebar ke Asia Tenggara? Tulisan Pallava ini tersebar ke Kepulauan Melayu melalui pengaruh agama Hindu dan Buddha, terutama melalui hubungan perdagangan dan penyebaran budaya. Bahasa Sanskrit yang menggunakan aksara Pallava menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan pentadbiran di kawasan ini. Bukti penggunaan aksara Pallava ditemukan pada prasasti-prasasti batu seperti Yupa di Kutai dan prasasti di Jawa. Ciri-ciri tulisan Pallava yang kita dapat lihat adalah ditulis dari kiri ke kanan, sama seperti tulisan Kawi dan Rumi. Ia juga mempunyai tanda vokal diakritik yang digunakan untuk menukar bunyi vokal seperti I, U, E dan O, dan bentuk hurufnya agak bersegi dan tegas, di mana ia tidak selengkung tulisan Kawi kerana digunakan pada batu atau logam. Mari kita beralih kepada kepentingan tulisan Pallava. Yang pertama, tulisan Pallava merupakan sistem tulisan paling awal yang digunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu kuno. Yang kedua, penggunaannya terbatas kepada golongan istana dan pendeta kerana tidak ada sistem pendidikan formal untuk masyarakat umum pada saat itu. Yang ketiga, aksara ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan aksara lokal seperti Kawi dan Jawi yang lebih sesuai dengan bahasa dan budaya setempat. Antara bukti kewujudan tulisan Pallava yang sering dikenali adalah batu bersurat kedukan bukit yang ditemukan oleh M. Battenberg pada 29 November 1920 di sepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi, dan ianya bertarikh 682 Masihi. Seterusnya, kita beralih ke tulisan Kawi. Tulisan Kawi berasal daripada tulisan Pallava dari India Selatan dan digunakan sekitar abad ke-4 Masihi dan dibawa ke Kepulauan Melayu, terutamanya Jawa, melalui penyebaran agama Hindu, Buddha serta hubungan perdagangan. Perkataan Kawi berasal daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud penyair atau sastera, sebab tulisan ini banyak digunakan untuk menulis karya sastera kuno. Ia juga berkembang di Pulau Jawa, Bali dan Kepulauan Indonesia sekitar abad ke-8 hingga ke-16 Masihi dan digunakan untuk menulis bahasa Jawa kuno, Sanskrit dan Melayu kuno dalam batu bersurat, logam dan manuskrip daun lontar. Ianya dapat tersebar ke Asia Tenggara kerana dibawa masuk melalui pedagang dan pendeta India pada zaman penyebaran agama Hindu-Buddha sekitar abad ke-4 hingga ke-8 Masihi. Ianya berlaku melalui perdagangan maritim, terutama di Selat Melaka, Sumatera dan Jawa yang menjadi pusat perdagangan utama ketika itu. Ia juga dibawa oleh pengaruh kerajaan Sriwijaya yang merupakan pusat agama Buddha dan perdagangan antarabangsa dan digunakan dalam pentadbiran dan agama. Antara ciri-ciri tulisan Kawi yang kita dapat lihat adalah ia ditulis dari kiri ke kanan dan berbeza dengan tulisan Jawi yang ditulis dari kanan ke kiri. Yang kedua, ia menggunakan sistem suku kata di mana setiap huruf mewakili satu suku kata, bukan satu bunyi seperti abjad biasa. Dan yang terakhir, huruf konsonan asasnya boleh ditambah untuk menunjukkan vokal seperti A, I, U, E dan O. Kita berpindah pula ke kepentingan tulisan Kawi. Yang pertama, ia dapat membuktikan hubungan budaya dan perdagangan dengan India. Yang kedua, ia menjadi sumber penting untuk kajian sejarah, arkeologi dan bahasa. Dan yang terakhir, ia menjadi asas kepada
setempat seperti Jawa, Bali dan Bugis. Antara bukti kewujudan tulisan Kawi yang kita dapat lihat adalah prasasti Cangar, di mana ianya ditemui di Bukit Bukir, Jawa Tengah, Indonesia dan bertarikh 732 Masihi pada abad ke-8. Ianya ditulis menggunakan tulisan Kawi dalam bahasa Sanskrit. Tulisan pada waktu ini menunjukkan pengaruh kuat kebudayaan India, terutama agama Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan dan keagamaan masyarakat Jawa ketika itu. Kita berpindah pula ke tulisan yang terakhir, iaitu tulisan Jawi. Asal-usul tulisan Jawi adalah daripada tulisan Arab yang diperkenalkan ke tanah Melayu sekitar abad ke-13 Masihi. Ianya dibawa oleh pedagang dan pendakwah Islam dari Arab, Parsi dan India ketika menyebarkan agama Islam di Kepulauan Melayu. Pada abad 15 hingga ke-19, tulisan Jawi telah diiktiraf sebagai tulisan rasmi di seluruh empayar Melayu, terutamanya Kesultanan Melayu Melaka, Aceh, Johor Riau, Brunei, Patani dan banyak lagi, dan ianya berfungsi sebagai lambang kedaulatan. Orang Melayu menyesuaikan huruf Arab untuk menulis bahasa Melayu, dan bukti awalnya adalah batu bersurat Terengganu yang mengandungi tulisan Jawi yang membuktikan Islam telah bertapak di tanah Melayu. Penyebarannya ke Asia Tenggara adalah apabila orang Melayu menerima Islam. Mereka menyesuaikan tulisan Arab agar sesuai dengan menambah beberapa huruf baharu seperti Ca, Nga, Pa dan Ga. Dari sinilah lahirnya tulisan Jawi yang menjadi tulisan utama bagi masyarakat Melayu di rantau Asia Tenggara. Tulisan Jawi berkembang pesat di tanah Melayu, Sumatera, Brunei dan Patani dan Kepulauan Sulu Filipina, dan ianya digunakan dalam urusan pentadbiran, surat menyurat diraja, undang-undang, pendidikan agama dan karya sastera. Ciri-ciri tulisan Jawi yang kita dapat lihat adalah ianya berasal daripada huruf Arab dan menggunakan asas tulisan Arab. Semua huruf Jawi ditulis dalam bentuk yang sama tanpa beza antara huruf besar dan kecil. Dan yang terakhir, ejaan Jawi disesuaikan dengan bunyi perkataan Melayu, bukannya sebutan Arab. Kita berpindah pula kepada kepentingan tulisan Jawi. Yang pertama, ianya menjadi lambang agama Islam dan digunakan untuk menulis Al-Quran, doa serta kitab agama. Dan yang kedua, ianya melambangkan warisan budaya dan identiti bangsa Melayu Islam. Dan yang terakhir, ianya berperanan dalam penyebaran ilmu dan dakwah di rantau Asia Tenggara. Antara bukti kewujudan tulisan Jawi yang kita dapat lihat adalah batu bersurat Terengganu yang ditemukan oleh penduduk tempatan bernama Syed Hussein Ghulam Al-Bukhari pada tahun 1899 di Kuala Berang, Hulu Terengganu, dan ianya bertarikh 1303 Masihi. Baiklah, kita berpindah kepada cabaran bahasa Melayu pada masa kini dalam bidang pendidikan. Yang pertama, cabaran dalam memartabatkan bahasa Melayu adalah kerana pelajar kurang mahir berbahasa baku. Kerana mereka sering mencampur adukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, dan ini berlakunya pencampuran kod atau menggunakan bahasa selanga dari media sosial. Keadaan ini menyebabkan mutu bahasa dalam kalangan pelajar semakin menurun. Yang kedua, kurangnya bahan ilmiah moden dalam bahasa Melayu. Ini kerana bahan rujukan moden seperti buku teks, artikel penyelidikan dan jurnal akademik bahasa Melayu juga menjadi cabaran besar. Banyak ilmu baharu dalam bidang teknologi, perubatan dan kejuruteraan tidak diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kita berpindah pula kepada cabaran dalam bidang ekonomi. Yang pertama, bahasa Inggeris digunakan secara meluas dalam perniagaan dan urusan korporat. Mesyuarat, laporan kewangan dan surat menyurat rasmi kebanyakannya dijalankan dalam bahasa Inggeris, dan hal ini menyebabkan bahasa Melayu kurang digunakan dalam sektor ekonomi, sekaligus mengurangkan peranannya sebagai bahasa rasmi negara dalam urusan perdagangan dan pentadbiran perniagaan. Yang kedua, bahasa Melayu kurang digunakan dalam perdagangan antarabangsa. Bahasa Inggeris, Mandarin dan bahasa lain lebih dominan dalam perjanjian perdagangan serta komunikasi antarabangsa. Ini telah menyebabkan kekurangan penggunaan bahasa Melayu dalam konteks global dan menjadikan bahasa tersebut tidak berkembang dalam bidang ekonomi dunia dan sukar dikenali sebagai bahasa ekonomi serantau. Dan cabaran yang terakhir adalah dalam bidang pentadbiran. Yang pertama, setengah agensi kerajaan dan swasta masih mengutamakan bahasa Inggeris dalam laporan kewangan,
dan mesyuarat. Keadaan ini menyebabkan bahasa Melayu kurang digunakan walaupun ia adalah bangsa kebangsaan. Jika trend ini berterusan, martabat bahasa Melayu dalam sektor pentadbiran boleh terjejas. Dan yang kedua, terdapat campuran istilah asing dalam surat menyurat dan perbincangan rasmi. Hal ini kerana banyak urusan pentadbiran dan pegawai kerap mencampur istilah bahasa Inggeris bersama bahasa Melayu. Contohnya, perkataan seperti meeting, submit dan follow up digunakan dalam surat atau perbincangan rasmi. Penggunaan campuran ini menjejaskan keaslian serta ketepatan bahasa Melayu dalam konteks pentadbiran. Kesimpulannya, perjalanan tulisan Pallawa, Kawi dan Jawi menunjukkan perkembangan panjang tamadun dan bahasa dalam dunia Melayu. Tulisan Pallawa menjadi asas kepada sistem tulisan di Asia Tenggara, tulisan Kawi memperkukuh budaya dan sastra tempatan, manakala tulisan Jawi melambangkan penyebaran Islam dan identiti bangsa Melayu. Setiap tulisan memainkan peranan penting dalam membentuk warisan bahasa dan sejarah kita. Namun, pada masa kini, bahasa Melayu berdepan cabaran besar seperti didominasi oleh bahasa Inggeris dalam pendidikan, pentadbiran dan media sosial. Oleh itu, generasi muda perlu berperanan memelihara dan memartabatkan bahasa Melayu agar terus menjadi lambang jati diri bangsa di era globalisasi.